Bayangkan kau tengah sedih kerana kematian suami, lalu terpaksa rela untuk dibakar hidup-hidup di atas unggun pembakaran mayat suami. Amalan ini dikenali sebagai sati dan selama berabad-abad ia dianggap sebagai norma budaya di India. Apabila pihak British menewaskan kerajaan lokal dan mengambil alih wilayah Sind yang kininya Pakistan, Charles James Napier kemudiannya dilantik sebagai gubernur wilayah tersebut. Beliau terkejut apabila mendapati amalan sati masih diamalkan di sana. Apabila Napier mengarahkan supaya amalan itu dihentikan, seorang Sami Hindu membantah. Dia mengingatkan bahawa pihak British sebelum itu pernah berjanji untuk tidak campur tangan di dalam adat dan keagamaan lokal. Jawapan Napier tegas. Lalu beliau pun berkata, "Jika membakar balu adalah adat kamu, maka sediakan unggun api itu. Tetapi negara saya juga mempunyai adat, iaitu apabila lelaki membakar wanita hidup-hidup, kami akan menggantung mereka." Beliau kemudiannya mengarahkan supaya tiang gantung dibina untuk menghukum sesiapa saja yang terlibat di dalam perbuatan tersebut. Menjelang 1840-an, ketegasan Napier berjaya membendung amalan sati di wilayah tersebut. Kini sati benar-benar diharamkan di India moden.